Assalamualaikum. Ni saya tunjuk kita buat remote access guna Google Chrome punya remote access. Sekarang ni kita dalam browser ni sebenarnya remote desktop google.com. Ni user request function baru untuk live TV. Kita boleh tekan dekat sini waktu maghrib ni, tekan dekat waktu maghrib ni terus dia bawa ke screen live TV dan tekan play. So dua button je. Terus boleh tengok live TV lah. Okay, kalau yang dulu punya pun boleh juga. Kalau dulu punya tekan sini, dia ada quick setting, live TV, baru masuk sini lah. Tekan play, pun boleh. Ni tekan stop and live TV. Sekarang dia lebih mudah lah dekat sini sebab dia nak pakai memang 100% pakai phone dia nanti untuk remote untuk run. So kat sini dia lebih mudah lah. Sekali tekan, dua kali tekan je. So dua kali tekan dah boleh buat live. Ini kedudukan waktu solat lah. So lebih mudah untuk malam, kuliah Jumaat ke, kuliah maghrib ke apa, lebih mudah. Tekan dekat phone. Dia guna remote desktop je. Semua pakai remote desktop. Dia tak perlu onsite, tak perlu masuk dalam server room lah. Server room ada kat belakang sini. Belakang bilik, dekat belakang jam tu. Belakang bilik tu. So sekarang dah tak payah masuk situ. Semua pakai through remote lah. Okay. Mudah. Dah habis kuliah, tekan ni button stop. Dia back to normal lah. Okay, kita akan run balik full screen. Okay, so kita keluar daripada remote desktop. Okay, sekian. Terima kasih.